Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dah lama tak buat konten, orang cakap ya. Malas ni. Malas. Ada lagi banyak lagi video tak edit sebenarnya. So itu yang membuat aku jadi macam nanti. Tapi macam momen pula kan, kita tak save kan. So kita kena record hari ni. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi Johor. So kita nak pergi Johor hari ni. Plan awal pagi nak gerak, tapi sekarang dah bangun lambat. Sekarang dah bangun lambat. Bangun lambat, okey, bangun lambat. Bersantai. Kejut-kejut kau tak bangun. So kita sampai sana dalam pukul 1:30 je. Tengah hari lah. Tengah hari je. Okay. So okay lah, tak apalah. Let's shopping. Nak shopping juga? Ya, I nak shopping. Okay, jom shopping. Kita shopping dekat JPO. Itulah dekat ni je, dekat tempat biasa je boleh? Tak boleh. I nak pergi JPO. Tempat biasa je. Save money, let's go. Satu burger, satu Thai, satu original, satu spicy. Guys, kita singgah sekejap di KFC lah guys. Lapar. Ada orang lapar. So, kita pun nak order lah. Lambat kita order tadi. Sampai So, Otak saya loading. kita tunggu makan siap ni. Kita tunggu tadi kantor. Kita tunggu makanan siap. Kita parking kat sana je, tengok. Dia ni tak takut kereta dia kena angkut lah. Jangan. Dia lain. Tengok. Sekejap. Dia tak ada tu, dia tak ada. Oh, tak ada dia punya. Dia tak ada sentuh. Thank you. Let's go. Okay juga. Dia tak suka, dia tak juicy. Dia macam tak fresh. Dia cakap fresh everyday. Tak fresh pun. Dia tipu lah. So guys, kita singgah isi minyak sekejap tadi. So kita tukar. Sekarang ni aku pula nak drive. Okay, so let's go. Jauh lagi perjalanan ni. Di hujung dunia masih. Masih di pertengahan lagi. Pertengahan pun belum lagi, Cok. Bismillah. Let's go. Aduh guys, ini tak tahu lah. Yang keberapa kali dah kita singgah ni. Banyak tempat kita singgah kan? Banyak benda. Kuda-kuda. Kita Pergi beli ni. tu untuk Tengok student. kat dalam ni. Student asrama. Sekolah anak. So memang banyak tempat kita stop tadi. Berhenti. Tak record pun. So let's go, continue. Continue driving. Jam lagi. Let's go. Guys, ni kita singgah lagi sekali dekat KFC. Lama-lama muka pun jadi ayam. Janganlah jadi ayam. Ini yang keberapa tak tahu singgah. Tadi kita dah singgah dah sebelum datang sini. Sekarang dah sampai Segamat. KFC lagi. Sebab kita nak beli untuk budak-budak asrama. Satu asrama aku beli KFC. Dia seorang je dekat asrama tu, tapi dia beli 30. Kalau boleh dia nak angkut satu KFC letak kat asrama tu. So kita kena tunggulah. Kat sebuah jam. Banyaknya. Macam mana nak angkat ni? Dah siap dah semua. Dia ada buat. Kalau I buat nanti tak kena kat hati dia. Yeah. Dia kan OCD, terpaling OCD. I pun OCD tapi dia terpaling lah. Agak teruk ya. Ini kenapa kalau tak sekali pun? Tak payah. Tak payah nak kepit rupi dia. Okay. So dah siap susun. Okay. Kat dalam tu. Aduh. Apa pasal dia nak keluar ni? Dia nak ikut aku pergi mana? Dia baik. Allahu Akbar. Guys, kita dah sampai dekat mana ni? Kita dah sampai dekat ikan bakar TikTok JB. Yes, tu location dia. So, kena stay tune, tengok video ni sampai habis. Jom aku nak record apa lagi, korang tengok je lah Let's go. Kalau makan ikan bakar dekat Johor ni, you all kena order
air jelly. Sebab air jelly ni memang best, sedap. Sedap doa. Banyak sangat tu. Ini ada dia. Tak mau, kacau nak makan itu. Ikan. Guys, kita order apa tadi? Kita order dry butter prawn. Tapi dia macam bagi kita tepung. Udang tepung. Tak apalah, macam kena scam. Jadi tak macam ni pun. Tak apalah, kita makan apa yang ada saja. Ikan bakar dia sedap. Ya. Guys, kita dah sampai dah. Tengok ni. Saya sampai. Oh, yes. Macam bau-bau buah. Cium. Cium. Dia nak cari tuala kat sini pula. Yang ni yang you pakai tu, selalu tu dalam bilik air tu. Ni ke? Ni, kala ni. Tapi dekat Roga juga. Tapi ni besar sangat, berat lah. Tak mau nanti ke bawah. Tak mau, berat sangat tu. Mau yang ringan. Ringan je. Lebar. Berat-berat besar-besar nak buat apa? Pilih cepat. Guys, mainan kucing pun dia beli dekat Roga. Tengok ada ni. This is for my baby. Tapi membazir lah. Tak apa. Yang ni pun membazir ni. Kita cari dekat tempat murah-murah je lah. Ya, I nak beli. Iya, untuk pintu beratnya. Ada ni ke dekat dalam ke? Ada besi, batu. Tak, dia ni Simen. dia penyendar pintu. Tak nak bagi pintu tertutup. Yelah, apa dekat dalam tu berat sangat? Simen ke? Simen lah mungkin. Batu rasa tak. Penguin. Pingu. Nanti kan kalau Kimi nampak kan, Ya, dia main ni. lagi mahal dari Tak, beli je yang dekat DIY. Warna kuning-kuning untuk lekat kat pintu tu. Kan? yang kecil ni lagi mahal. Ya. Yang besar ni lagi murah. Patung dia kot. Apa namanya ni? Door step. Apa step door? Aku pun tak tahu. Kita tengok perfume pula. Ni perfume saya. Tapi warna hitam. Explorer Platinum. Yang hitam mana? Habiskan you legend. Aku tak tahu. Tu apa? Montblanc lagi. Yang Tommy yang first lagi. Yang mana tu? Berapa? Kami ke yang sayang tu tengok. Kan? Tapi ni memang kat dalam kereta sama. Bayar. Let's go. Ya.
Skandal perempuan ni. Yang bagi skandal lelaki tu, try jap. Tak tahu dah. Skandal lelaki skandal. Kita sempat sikit dia hilang bau. Dan dia dah tambah. Masuk juga big kopi dia dalam hijau aku. Lagi yang kedua lagi. Skandal lagi. Nama mula hitam tu kan? Mont Blanc. Mont Blanc Legend. Bukan. Mont Blanc. Ada beli. Tak skandal dari mana? Ya, skandal ni. So, skandal, man. Serong dua ni. Tapi yang ni bau akak-akak yang kita ada. Okay. Ya. Perlu pakai ni. Oh, betul. Dengan siapa? Pada sendiri ni kalau pergi pub, pom-pom dapat skandal. Okay, skandal ni dia bau macam manis. Okay, you kena faham. Okay, legend tu dia bau macam macho. Aku bingung nak pilih apa nama dia tadi? Skandal dengan Mont Blanc Legend. Legend. Aku confused. Sekejap lagi maaf kalau kedai tak tutup. Kalau aku dah siap tiket, tengok nak beli ke tak. Okay. Beli dia punya perfume. Dia beli perfume apa? Tommy Girl. Tommy Girl Tommy Girl. Tommy. Yep. Perfume lama. So let's go. Kita bayar dulu. Dia sama macam emas tu kan? Ya. Design dia. Ya. Tapi harga dia ni dia cakap murah. Ni dia cakap murah. Ni dah diskaun. Kita beli kat Shopee je lah. Tak mahal. Boleh kita review sekali dekat Shopee. Tak, ni 950 before discount. So now 499. Dia kata murah. Murah lah bagi dia. Mampus aku ni. Mana ni? Bayar sendirilah boleh? Boleh. Kalau boleh I belanja tapi I bayar. kita order kat Shopee. Okey ke tak? Enak ni. Cantik lah. Aduh. Nombor sama kan? Dia punya nombor jam tu. Oh, nombor jam. Okey. Kenapa pula? Dia tak ikut. Aduh, dia kena pencen ni. Tak apa. Tapi okey. Saya pun ada juga jam warna gold. I dah ada gold. Tapi I pakai ni hari ni. I dah ada gold. Tapi setiap kali aku spray perfume Oh dia. terlupa. Okey. Dia Berapa? after discount 2,340. Aku dah penat ni guys. Banyak tempat kita pergi dah. Masuk keluar masuk. Pancit sudah dia. Sebab perut aku macam nak makan panas-panas. Nak pergi Under Armour. Ternampak pula Under Armour. Tengok kejap. Kita nak pergi sini kejap. Padahal dah penat dah. Kalau rasa burnt cheesecake, macam mana rasa dia? Kalau yang burn cheesecake tu, dia rasa macam rentong sikit. Dah memang burn. Dah memang burn. Lepas tu Tapi kalau yang ni, kalau yang burn kalau cheese strawberry cake, dia rasa macam lembut-lembut sikit. Dia macam
Dia macam mana lagi? Lembut sikit. Macam ni. Cuba rasa. Dia macam macam tu. Hi guys, so kita nak gerak balik KL dah. Banyak kedai kita orang pergi, tapi tak banyak pun beli tadi. Okay, Sebab dia tak bagi aku beli. beli kat Shopee je lah. TikTok shop boleh buat review sekali. Tak, sebab tengoklah, next time kita tengok dekat KL pula, ataupun dekat di brand outlet lain lah. Sini best. Sini best, JB best. Okay, kita cari duit lebih dulu. Beli dekat TRX je lah. TRX pula. Okay lah. Tak pun kalau you betul-betul nak, kalau you mimpi benda ni you tak dapat tadi, Datang balik, okey? datang balik. Sama juga perfume I. Sebab I ada 2 pilihan perfume. Pilihan yang kucak-kacik hidup dia. Okay, Legend apa? Montblanc Legend. Montblanc Legend. I tak Hitam. pernah pakai. Kalau Scandal pernah sekali ya. So dia mengconfusekan kepala otak aku dan aku memilih untuk tidak beli. Tapi kalau aku terbayang-bayang malam ni, mungkin satu hari cari masa kita datang sini. Apa nanti I belanja you beli yang Montblanc Legend. Beza berapa je dia? Berapa ringgit je? 10. Entah, dalam 3 Normal price 400 lebih. Scandal yang mahal kan? Scandal yang mahal. 600 kan? 600 lebih. Normal price 100 ml punya. Kat Tapi sini dia dapat diskaun 300 lebih, 370 37. Scandal. So kalau yang Murah lah. Montblanc tu 300 juga. 300 macam 40 Lagi mahal yang I beli dekat 345. tu. Sebab dia tu yang tu 50 ml. Yang you beli kat I tu, kenapa lah you beli dulu? Kenapa lah tunggu sini you beli? Kalau tak, I boleh dapat 2 botol. Sebab yang tu memang best. Yang tu memang tak boleh lawan Montblanc Beli berapa? Legend. 500? 400 lebih. Tapi dia 50 ml je. Tu kan, kalau tak boleh beli 2 kat sini. 100 ml.